Amanda dia mula-mula sekali berlakon drama waktu tu umur dia 5 tahun. Cici yang minta tolong dia. Anak je nak masuk rumah baru Cici. Ngam-ngam masa tu nak masuk sekolah. Mami dah risau dah. Bolehkah Amanda nak belajar sambil syuting drama? Waktu Adi first day masuk sekolah tu, Adi nervous juga tahu. Ada ramai juga budak-budak kecil-kecil nangis. Sebab teacher pandai bujuk. Amanda ni depan kamera je nampak Rio. Tapi sebenarnya dia ni pemalu orangnya. Time tu Mami risau juga sebab takut cikgu susah nak handle dia masa dekat sekolah. Adik, apa yang best sekolah dekat Little Kali? Teacher semua baik-baik. Layan perangai adik yang nakal ni. Kadang-kadang ada pergi dekat kelas 5 tahun, 6 tahun. Sebab dia orang semua comel dan suka menangis. Jadi pujuklah. Dekat sekolah, semua ada tandas bersih, makanan sedap, mainan pun banyak. Sementara Adi tunggu Mami lambat nak ambil Adi tunggulah sambil main mainan. Mami selalu ambil lambat. Tapi Daddy lagi lambat. Lepas tu, dekat kelas tak ramai murid-murid. Senanglah teacher nak fokus dekat adik dan kawan-kawan adik. Yang penting adik makin kreatif sekarang. Ya, makin kreatif dia sekarang. Dekat sekolah ni bukan setakat belajar je, tapi banyak aktiviti yang boleh bentuk kemahiran kreatif anak-anak. Everybody in, everybody young, everybody turn around, everybody shout, everybody ready, here we go, let's do the right on. Mami rasa lega sangat sebab pilihan Mami tepat. Walaupun tahun tu Amanda sibuk dengan syuting, tapi belajar dia tak ketinggalan. Cikgu boleh bantu catch up balik apa yang terlepas. Alhamdulillah, Mami rasa hantar Amanda ke sekolah Little Calypso ni pilihan yang tepat.